Jadi buat ayah sekalian, kita sambung pelajaran kita iaitu pada makhraj al-lisan. Makhraj lidah yang berbaki iaitu huruf ya, jim dan huruf shin. Okey, ada lagi 5 saja huruf. Antaranya adalah huruf qaf, huruf kaf. Qaf dan kaf ini kedudukannya lebih kurang sama iaitu di bahagian pangkal lidah, bahagian hujung lidah kita bahagian dalam itu dan kena dekat kita punya orang kata apa? Peti suara kita. Perasan tak? Kita macam ada peti suara kat bahagian tonsil itu. Tapi huruf kaf ini dia depan sedikit daripada pangkal lidah kita. Beza dia, qaf ini buaya kena isti'la. Huruf yang kita kena sedikit muncung. Dan kaf pula ibu ayah huruf yang kita istifal. Huruf yang kita tidak langsung boleh tebalkan. Isti'la maksud dia tebal. Istifal maksud dia nipis. Bahasa Arabnya isti'la tu tinggi. Istifal tu rendah. Tapi Ustazah nak mudah, Ustazah cakap huruf yang tebal. Maksudnya kita kena muncung. Dan satu lagi huruf kaf ini huruf yang nipis. Iaitu huruf yang kita kena senyum. Ingat, qaf muncung, kaf senyum. Bila anak tekak kita terkena dengan pangkal lidah, maka sebutan huruf qaf akan tepat. Jom kita cuba untuk sukunkan huruf qaf dan letak baris depan dia. Contohnya aqqa, aqqa, aqqaq, qaqiqu, baqqa. Boleh. Dan kaf lah ibu ayah kedudukannya macam mana? Depan sedikit daripada huruf qaf, iaitu huruf kaf ini apabila pangkal lidah bahagian depan sikit bertemu dengan lelangit atas. Kiranya bahagian permulaan lelangit bahagian belakang tu kena dengan huruf kaf, maka itulah kedudukan huruf kaf. Jadi kedua-dua huruf ini berada di tempat yang sama, jangan tertukar. Boleh? Jangan tertukar.